Tahukah anda, seorang pemuda Malaysia pernah hilang secara misteri ketika aktiviti mendaki di hutan. Pemuda itu dikenali sebagai misteri kehilangan acap dan dilaporkan hilang pada tahun 2019. Kejadian berlaku ketika acap menyertai aktiviti mendaki di kawasan Gua Tempurung, Perak. Menurut peserta lain, acap dipercayai terpisah daripada kumpulan sebelum gagal ditemui semula. Operasi mencari dan menyelamat besar-besaran kemudian dijalankan, melibatkan polis, bomba dan penduduk setempat. Kisah kehilangan ini menjadi tular di seluruh Malaysia kerana sehingga hari ini, acap masih belum ditemui. Pelbagai teori dan spekulasi mula tersebar di internet, termasuk kisah misteri berkaitan hutan tersebut. Hingga sekarang, kehilangan acap masih menjadi antara misteri paling terkenal di Malaysia. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.